Hai korang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hai semua. Hari ni ingat tak yang video itu sebenarnya yang aku buat video tadi tu yang baru sebenarnya pagi tadi. So kan aku cakap aku nak main the game The Baby in Yellow pada pukul berapa lepas asar agaknya. And masa ni lah aku nak main, tapi sebelum aku main aku nak, ingat tak yang aku kata yang aku akan tunjuk macam mana nak pasang benda yang apa, yang tripod mini tu. Ni sekejap aku ambil. Ni dia. Nampak? Dia apa? Saiz dia, tengok saiz dia. Tangan paling besar daripada benda ni. So first kan korang ni benda ni dia boleh buka tau. Oh mak kau cabut. Cabut je. Okay, benda ni boleh buka. And dia ni macam remote control lah. Macam korang dari jauh. Dari jauh kau boleh tekan. Buat peace, tekan. Tik. Dia akan ada bluetooth. Macam nak hidupkan, tekan lama. And dia akan keluar lampu lilak-lilak warna putih. And then okay, aku dah buka dah, nampak. Okay, so kita kena buka kunci dia ni. Kunci dia ni kau pulas. Pulas dia boleh lah. Nampak. Okay, first, tapi sebelum kita pulas tu, kita bawa ni ke bawah sikit. Okay, and then tada. Macam ni dah. Benda ni orang boleh letak phone macam ni je. Ni sebab apa, di mana tebalnya kau punya apa, casing telefon tu kan. Boleh je, dia boleh grip je. So dia boleh pusing, rotate 360 darjah. Dia boleh pusing mana-mana korang nak position dia. Lepas tu dia boleh jadi stick selfie. Ni contohlah ni phone. Dan dia korang panjangkan ni je. Nampak? Dia panjang 300 pula 36 cm je. Dia tak panjang macam tu. Kalau panjang tu korang beli lain. Kalau tak nak benda ni. And then dia ada apa, satu lagi. Korang nampak tak macam yang push ni, nampak? Sekejap. Apa-apalah, tak nampak pun. Korang kalau macam contohlah korang beli benda ni kan, ada button push kat bawah ni, korang tekan. Lepas tu bawa turun benda ni. Dah boleh korang pergi cepat macam stabil tu, tepat macam biasa dah, macam tak ada lengkor-lengkor, straight je, static je. Tahu lah static tu. So kalau nak pasang balik senang je. Tu je lah. Adik aku tengah menyanyi lagu apa panggil, pada zaman dahulu yang yang baru keluar tu, yang dalam movie. Itulah cara pasang dia. So, tanpa melengahkan masa lagi, jom kita main The Baby in Yellow. Okay, jom. Hana tu shit. Dah masuk dalam macam biasa. And ini part pertama. So mari kita start lah tanpa membuangkan masa. Kita lurus sikit. Crown Childcare, the gold standard in babysitting. You have one new client message. Oh, hello. I'd like to book a sitter, my little prince. It's for 3 nights. You just need to feed him and put him to bed. Easy peasy. His bottle's in the fridge. The address is apartment 10, Euclidean Towers, and the key's under the plant pot. Take care. Thanks. Okay, so yang call kita tadi tu mak kepada putera. So tadi kan dia kata salah, apartment 10. Ni dia. And kunci tu ada bawah palsu. Okay, macam biasa. Memang mak dia akan simpan. Okay, so kita buka. The Baby in Yellow. Aku tak tahu kenapa dia dipanggil The Baby in Yellow. So, taklah. Kalau pandai je lah korang search Google Translate.
So kita kena tunggu untuk masuk. Ni aku tak pakai filter Nampak ni jerawat ni. Dah tiba-tiba macam dekat sangat tu. Kenapa? Okay, kita dah masuk. Malam 1. Sabar, aku tadi makan benda ni. Muzik ni pakai tekak pula. Patutnya aku kena pergi minum air dulu. Tapi tak apalah, untuk orang kan. Okay, malam 1. Pengasuh, masa untuk tidur. Budak, adakah itu yang awak fikirkan? Sabar. Alhamdulillah. Okay, jom kita main. Sorry pasal tadi. Okay, so kita dah masuk dalam game guys. So kita rekod tak? Okay, kita rekod. And ni lah baby pucuk kita, baby botak semacam ni. Nak tahu tak? Korang nak bagi baby ni nama apa? Confirm lah baby kuning. Tengok baju pun kuning, mata tak tahu lah warna kuning apa. So seram gila weh duduk kita main tu je. Oh no baby, senyum lah sikit. Senang je nak buat dia orang senyum. Pergi sini. Okay, and then buka oven ni. Aku masukkan baby ni dalam ni. Sabar. Macam nak masukkan? Okay, kau masukkan. Macam nak masukkan? Okay, and then apa bo? Ay, tak menutup. Okay, tengok dia sini lah. Kan senang. Tak, dia punya bunyi tu seram tau. Masalahnya tak, aku tak tahu lah kenapa dia macam ni. Bila kita abaikan je lah, walaupun tak ada bunyi. So mari kita bagi susu baby pucuk. Balik botol susu pula. Nak bawa botol flick tu. Okay. Guys, dia kentut guys. Bunyi weh kentut dia. Dah lah asap warna hijau, pelik. Selalunya baby ni dia bawa keluar bau je, tapi ni sampai ada asap warna hijau. Okay, jom kita ambil nappy dia. Ui, hilang. Mana budak tu? Dari jauh seram macam. Tak payah, aku malah nak pergi meja persalinan tu. Aku terus tukar kat sini. Biarlah taik dia berseret pun aku. Jom. Sorry kalau macam bunyi kipas tu kuat sangat. Okay, cari buku cerita dia dulu. Okay, ni buku dia. Jom kita baca. Ini version, sebenarnya version dia English, tapi aku tukarkan Melayu untuk budak-budak yang tak tahu bahasa Melayu. So kita main start main. Okay. Melintasi pantai di negeri jauh. Sabar, tak nampak. Aku sini lah sekejap ya. Sini sekejap ya. Okay. Bintang gelap di atas kepala. Putera tertidur sehingga kucing melompat ke katil. Aku temui utama rahsia, kata kucing dengan gembira. Mereka berlari. Kau malah aku nak baca pun. Sikit. 3 muka surat je guys. Okay, jom kita minta je. Okay, dia tidur. Tutup dia. Mari kita tengok kita tengok K-drama biasa. Cantik. Aku buat dengar je guys. Bulat-bulat ni dia tak bunyi. So mari kita tengok urus baby pula. Dia kejap-kejap leh. Hilang pula dah. Hilang tak ke mana budak ni. Tu pun dia. Macam mana kau boleh teleport? Macam mana budak ni boleh teleport guys? Letak patung.
Kalau aku kan, nak tahu aku pilih kucing lah. Sebab kucing comel. Nice bro. Baby botak ni pun suka sangat. Aku dengar pintu itu buka sendiri, so aku abaikan. Okay. Okay, so kita dah masuk malam kedua, iaitu budak. Ketahuilah. Tengok kelakar kan? Pengasuh, saya beritahu awak jangan buat demikian. Tak melengahkan masa, kita terus main. Suap bayi, ambil botol daripada peti ais. Awalnya, tapi babynya mana? Biarlah. Guys, dia punya peti ais ni tutup sendiri guys. Wih, kunci. No. Peti ais pula dah. Botol susu pun hilang. Mana? Ni. Jumpa dah. Tadi hilang. Tadi tak ada. Aku dah hafal dah. Kan first yang malam pertama tu dia memang ketuk berak je minum susu. Jom kita ambil Nabi. Weh! Ada mata. Mari sini kau. Mau pergi mana? Tu dia. Uish. Sini kau. Kau nak ke mana? Ambil kau. Padan muka kau. Dah kena padan muka. Apa ni? Dalam kes kecemasan pecah kaca. So kita ni kerja sebagai pengasuh lah. Salah. Mana baby tadi? Orang ni kan. Ui. Kau nampak tak mata dia tadi? Tukar warna hitam merah tu tadi. Tak, aku nak cakap baby ni bukan dari dunia bumi ni aku rasa. Okay, satu buku cerita dah duduk. Okay. Anak pula dah. Tadi kucing. Saya baca. Korang baca lah, aku mana nak baca. Apa masalah kau? Letak batu remuk yang tu di dalam. Mesti kucing kan. Tadi kan dia nak kucing. Kau tenang macam tu je. Kau nak apa? Anak kot. Kan? Sini pula. Kita hintai dulu dia. Kita dah habis baca. Aku mana nak baca pun dah panjang. Tak panjang mana bagi aku. Dia cerpen. Cerpen tu kalau budak tak tahu tu, cerpen tu cerita pendek. Mari kita turun bawah. And tonton TV macam biasa. Taklah babysitter ni, pengasuh ni malas weh. Siapa pula? Bunyi apa tu? Malam apa? Siapa yang hantar? Weh, guys, anak tu datang dari mana, Mat? Seketika lah. Ke drama. Aku tak minat sangat ke drama. Aku main sebut je. Aku tengok action, komedi ke. Kalau tengok tak horror. Cubalah komen kalau korang tengok action, horror, komedi,
drama banyak lah juga. Kau nak tahu tak sekarang aku berapa? Sebenarnya sekarang kau 9.20 malam. And alamat lagu ni seram sangat. Kan aku kata aku nak buat petang kan, tapi tak jadi sebab aku pergi taman Beriang. Tiba-tiba abang maksa aku ajak, so aku ikut lah. Bila kita mula tanpa meninggalkan masa macam biasa. Okay, terus tiba di sofa. Terus kejut aku weh. Bunyi putih tu kat sana. Okey tak, baby bucuk. Ayuh. Kejap. Okey. Oh inilah yang kita beli tadi kan. Yang ni kan. Oh awal buka. So kita ambil roti. Buka roti. Kita ambil. Aku makan ni lah, cheese. Lepas tu kita letak lagi cheese tambahan biar lah special sikit. Tu letaklah sikit ni. Biar mulut aku bau bawang, nanti kalau adik aku datang, dia. Ui. Asal ni guys. Apa ni? Feed me ni. Alamak, amalan apa kat ini? Simbol apa ini? Simbol Naruto. Apa ni? Apa dah? Kurama. Tak lah nama dia apa. Nine tails tu. Bapak dalam. Guys, baby bucuk sepati dia weh. Alamak, aku cari botol pula. Tak, level ni masa ni lah aku sakit kepala tau. Okay, kita nak ambil botol tapi tak boleh ambil. So, kita cari jalan dia. Okay. Tak, aku nak ke mana ni? Tak, aku kena jauh lah. Pada aku. Masa ni lah aku sakit kepala. Akhirnya kita dah jumpa botol tersebut. Okay, akhirnya jumpa pintu keluar juga. Level ni lah yang aku buat scan aku sikit kepala tau. Mak baby buka macam mana dah. Uish, pasal mata dia tu guys. Tak kena silakan sikit lah. Tak seram ni mata dia, tengok tu. Ui, bunyi dia punya lagu pula seram sebab tak aku selukan. Mak kau kecil aku. Uish. Ui. Guys, dia ni tak menentu je macam ni. Macam tu je guys. Apa ni? Pecahkan kaca segala macam di atas. Apa benda ni? Oh. Di atas yang masa kita kejar Napi tu kan.
Kejut aku. Di sini kau. Ha! Ambil kau. Tidur mak dia. Tidur dia guys. Dia tidur. Bawa baik ke bilik biasa tempat dia tidur kan. Eh! Ui. Uish. Kat mana ni? Alam gaib ke apa? Uish. Apakah? Baby tu terbang. Siang. Urus bayi mampus. Cak. Alamak, dia terapung. Agaknya ni anak siapa lah ni. Tadi mak dia call nak babysitter. Patutlah. Marah benar dia. Dia tak patut dah buat yang patut apa anak. Dia tenang tak? Kucing tanda juga. Sheep. Dia nak sheep. Okay. It was cold throughout the Dia punya gelap tu segam. Dia punya labu tu guys. Kita bau dah mak dia. Dia apa ni? Dia hantu. Oi. Kenapa? Oi. good mind. Selamat malam. Itulah video pertama yang kita main The Baby in Yellow ya. So, tak lama lagi insyaAllah aku buat part 1 dan part 3. Aku rasa dekat kampung. Aku akan balik hari kampung. Aku akan balik kampung hari Rabu insyaAllah. And aku esok aku nak cakap aku akan pergi ke Ulu Yam, air terjun yang paling sejuk di dunia. Tak sejuk mana. Dia evidence lagi sejuk, Atlantic lagi lah sejuk. So, semoga video ini tak membosankan. Harap-harap hanya untuk video ini hanya untuk berseronok and harap korang enjoy aku main. And kalau aku ada masa untuk buat part 2, aku akan buat. So, okay lah, itu je kot video kali ni. So, bye-bye. Bukan kali ni, tapi tak lama lagi. Untuk esok ya. Okay, bye-bye.